Tiksa nak nikah beres mudah abang. Kita seorang lelaki, kalau kata kita berkenal kepada seorang perempuan, jadi kita sebagai seorang lelaki, kita mesti pergi jumpa dengan dia. Permulaan jangan pergi rojak nak selalu, takut dia kejut. Kena hak attack mampu gerah. Tak lepas. Berhenti dah nak buat hak attack. Kalau kata kita pergi jumpa retina, kita tak kena batal hidung dia lagi sahabat. Datang-datang kita pergi jumpa retina tu, kita kata kita nak mampu gerah ya sahabat. Nyetok. Nyetok sahabat, nyetok. Nak ayatnya mampu gerah, jangan buat gitu. Berhenti orang dengan motor, ya ingat mana dia betul nyetok atas jalan. Kita nak ayat contoh. Mula-mula kita cuba rapatkan diri, tanya umur, nama, gapo gitu, benda simple. Jangan kacak banyak, dia kejut. Lama-kelamaan kita kayak hak jujur lalu. Kita kata demi Allah deh, saya kenal awak ni tidak lain tidak bukan kerana Allah Taala. Saya nak jadikan awak isteri saya. Lepas tu kita kerak lalu, kita kata kalau awak ada gawe dah, tak apa, saya tak sekacau. Saya anggap benda ni tak ada jodoh. Beres, lesah. Kalau dia kawak, saya single, tak ada lagi. Yalah tu, dia ada orang kata satu bunga-bunga. Lepas pada tu sahabat, kita rapat ke lagi dengan dia. Moga kita rakyat dah, kita nak jadikan dia bini. Kita kena semeta, boleh jadi dah ni. Kita pun kata, saya nak jumpa ayah awak. Maksudnya, nak kira lagu besar-besar Lepas tu kali dia jumpa ayah jalan tu, dia ikhlas tu. Kali dia tak jumpa ayah dia, bermaksud dia kurang ikhlas lagi. Lepas tu, dia jumpa ayah dia, kita rakyat lalu kata, Assalamualaikum cik. Pak cik mesti nak tahu dah anak pak cik sayang dengan siapa, gano gitu gini. Jadi saya lah sayang dia. Jual saya berkenalan dengan dia, tidak lain tidak bukan. Maksudnya saya nak jadikan dia ni isteri saya. Tapi sebelum pada tu saya rakyat jujur lah kepada cik. Saya kerja nak pokok gini. Kita rakyat jujur. Apa salahnya kita nak jujur dengan benda yang baik? Orang nak terima, tak saya biar. Rezeki Tuhan tetapkan. Malaysia mari sahabat, Malaysia mari dengan susah juga dulu. Malaysia kahwin mula-mula tidur atas lembek sahabat. Tidur atas lembek, tak ada katil. Tapi lama-kelamaan Allah Ta'ala beri rezeki kita, alhamdulillah sekarang kita boleh tidur atas katil. Walaupun katil kita tu gomurah. Kalau kata kita tidur buah sikit sahabat, terbalik utuh katil kita. Tapi nak ayat boleh tidur atas katil dah. Katil kita mula ada kaki sahabat. Buat time muka kita tidur buah, rutuh katil kita, patuh kaki se. Lepas tu kita cari batang kayu, bubuh batang kayu, patuh pulak hak lain. Lepas tu lama-lama sekali main duduk rutuh-rutuh macam katil kita buat habis kaki katil sahabat. Katil tak ada kaki, tak apa, tidur katil tak ada kaki. Sebab apa? Tu hak kita mampu. Perancangan yang penuh dengan ketelitian, ya benar sekali. Mesti kita nak buat benda baik, kita buat dengan penelitian. Kita buat dengan lillahi ta'ala. InsyaAllah perkahwinan kita ni sahabat, dalam masa yang sama minta dah dengan Allah Ta'ala. Biasa ahli rumah tangga, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Nak ayatnya, saya sahabatnya silap katil rutuh tu pasal katil gomurah. Kan kita cerita, kita tidak atas lembek, lepas tu kita beli katil. Nak ayatnya kita beli hak rumah.